yang terpamer, ada hati yang hampir hancur. Setiap hari coba bertahan dalam sunyi. Aisyah, kau okey tak ni? Sejak kebelakangan ni aku tengok kau selalu diam je. Aku rasa penat lah, Sofia. Orang asyik banding-bandingkan aku, kecam aku. Kadang-kadang aku rasa aku ni tak cukup baik. Kau janganlah fikir macam tu. Jangan layan sangat social media ni. Rasa kosong menekan dada, namun bibir tetap coba tersenyum tenang. Semua orang nampak sempurna je aku tengok dalam social media ni. Semua nampak bahagia. Semua ada barang-barang up to date. Kawan-kawan aku dah ada iPhone 17. Aku baru ada iPhone 16. Tak adil kan? Aku je yang ketinggalan. Aku rasa macam aku ni dipulaukan. Ada hati yang hampir hancur. Setiap hari. Aisyah, hidup dalam dunia digital ni bukan mudah. Kadang kita bandingkan diri dengan orang lain, padahal setiap orang ada cerita sendiri. Penting untuk jaga mental, bukan hanya image di media sosial. Tapi susah, cikgu. Saya rasa tertekan setiap kali online. Cuba perlahan-lahan. Hadkan masa, pilih konten yang sihat. Dan ingat, nilai diri awak bukan ditentukan oleh likes atau komen. Aku sedar, dunia digital tu cuma sebahagian hidup, bukan keseluruhan. Yang penting, aku belajar untuk jaga hati dan minda aku sendiri. Kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Urus kehidupan di dunia digital dengan bijak, supaya kita boleh hidup dengan tenang. Dalam dunia digital yang penuh suara, kadang yang kita perlukan hanyalah satu perkara. Diam sejenak dan dengar apa yang hati kita cuba sampaikan. Menjaga mental bukan sekadar tentang kuat, tapi tentang jujur pada diri bahawa tak apa untuk rasa lemah asalkan kita tak berhenti berharap. Hidup dalam dunia maya itu mudah, tapi menjaga jiwa dalam dunia sebenar, itulah perjuangan sebenar. Media sosial bukan ukuran bahagia. Bahagia sebenar ialah bila hati kita tenang. Mencari cahaya di balik resah.